So, kita selalu dengar nama Cardano, tapi ramai ingat ianya sejenis biskut atau mungkin nama budak TikTok. Tapi hakikatnya, Cardano bukan sekadar teori atau omong kosong kripto. Ia adalah rangkaian blockchain sebenar yang digunakan untuk projek dunia sebenar. Dalam episod kali ini, kita bukan nak cerita teori semata-mata. Kita nak bongkar projek-projek power yang guna Cardano. Bukan setakat dalam dunia digital, tapi juga dalam dunia sebenar yang penuh drama dan kopi tarik. Sebenarnya, banyak negara membangun dan sektor awam yang mula buka mata dengan potensi blockchain Cardano. Kenapa? Sebab murah, telus dan tak perlu tunggu sistem lama yang lembab macam siput naik tangga. Bayangkan satu dunia di mana data tak boleh dipalsukan, sijil tak boleh disalin dan duit boleh dihantar tanpa drama bank tradisional. Itulah dunia yang Cardano cuba cipta. Dalam siri ini, kita akan tengok bagaimana Cardano membantu pelajar, petani, pesakit, artis dan banyak lagi. Macam cerita superhero, tapi tanpa baju ketat dan logo besar. Kita juga akan ketawa, menangis dan mungkin terkejut sikit dengan kreativiti manusia dalam guna blockchain. Jangan risau, skrip ni mesra makcik bawang dan juga pakcik kedai kopi. Jadi, duduk selesa, pegang popcorn dan mari kita mula pengembaraan kripto bersama Cardano. Siri dunia sebenar yang lebih real dari drama pukul 7. Identiti digital di Ethiopia. Kita terbang ke Ethiopia dulu, bukan untuk makan injera, tapi nak tengok macam mana kerajaan di sana guna Cardano untuk sistem pendidikan. Bayangkan semua pelajar dari sekolah rendah sampai universiti, semua ada ID digital. Bukan ID biasa-biasa, tapi yang guna blockchain. Nak palsukan? Minta maaf, sini bukan tempatnya. Dengan sistem ini, semua rekod pendidikan, dari markah peperiksaan sampai sijil tamat pengajian, disimpan dalam bentuk yang tak boleh diubah atau diceroboh. Ibu bapa pun boleh pantau anak mereka belajar betul ke main Mobile Legends. Guru pun tak boleh lagi tertinggal rekod markah. Ini bukan setakat membantu pelajar, tapi juga memudahkan kerajaan rancang masa depan pendidikan mereka tanpa guna kertas yang lepas tu buat kipas. Teknologi blockchain memastikan ketelusan dan integriti data, dua benda yang selalu hilang bila sistem guna fail warna-warni dalam almari berdebu. Dengan ID digital atas Cardano, Ethiopia bukan sekadar mengajar, tapi juga melatih rakyat jadi celik teknologi sejak kecil. Agritech di Tanzania dan Kenya. Sekarang kita ke Afrika Timur, Tanzania dan Kenya. Tapi bukan untuk safiri tengok zirafah, kita nak tengok ladang. Di sini, Cardano bantu petani kecil. Mereka boleh jejak hasil pertanian mereka guna blockchain. Tak ada lagi cerita buah hilang atau siapa ambil jagung aku. Sistem ni benarkan mereka rekod hasil, simpanan, penghantaran dan jualan dengan telus. Tak ada lagi tokey besar markup harga sesuka hati. Bayangkan petani tahu bila masa terbaik jual, kat mana hasil mereka laku dan siapa pembeli sebenar. Semua dari telefon pintar mereka. Bukan itu saja, sistem ini juga bantu mereka dapat akses kewangan dan subsidi sebab data mereka boleh dipercayai dan sahih. Teknologi ini ibarat bagi GPS kepada petani. Mereka tak sesat lagi dalam dunia pemasaran hasil tani yang penuh liku. Akhirnya, blockchain jadi baja digital yang suburkan masa depan petani kecil. Dari kampung ke global, semua boleh untung. Projek kesihatan sakit tu biasa, tapi kehilangan rekod kesihatan, itu luar biasa. Di sinilah Cardano masuk macam doktor digital yang sangat bersistem. Dengan blockchain, rekod pesakit disimpan secara kekal dan selamat. Tak ada lagi kes fail hilang atau kena cari dalam stor bawah tangga. Pesakit kawal siapa boleh tengok data mereka. Nak kongsi dengan doktor pakar dari jauh? Boleh. Guna link, bukan surat pos. Bayangkan orang kampung pun boleh kongsi data dengan hospital bandar atau doktor luar negara. Dunia tanpa sempadan kesihatan. Ini juga penting masa kecemasan. Paramedik boleh akses info terus, bukan tanya soalan berulang macam polis buat soal siasat. Data atas blockchain ni tak boleh diubah. Jadi kalau doktor salah tulis, sistem akan ingatkan macam cikgu besar marah murid.
Dengan Cardano, pesakit bukan saja sembuh, tapi juga dapat kawalan penuh atas data peribadi mereka. Macam Raja Data, kewangan mikro. Sekarang kita masuk bab duit, tapi bukan yang 50 dalam dompet yang tinggal resit je. Ini pasal kewangan mikro atas blockchain Cardano. Cardano bantu beri akses kepada pinjaman kecil, microloan, kepada rakyat biasa, terutama yang tak ada akaun bank. Ya, zaman moden tapi masih ramai tak ada akaun bank. Dengan reputasi atas rantaian, on-chain reputation, seseorang boleh dapat pinjaman tanpa perlu cagaran besar atau pakcik bank yang tanya soalan pelik. Bayangkan makcik bedah nak mula bisnes kek lapis, tapi bank tak layan sebab dia tak ada slip gaji. Guna sistem ini, dia boleh mohon dana terus dari telefon dia. Proses ini telus dan automatik. Tiada ruang untuk kroni atau surat sokongan dari wakil rakyat. Semua berdasarkan data dan rekod sebenar. Bayaran balik pun boleh dijejak dengan mudah. Si peminjam tak boleh pura-pura lupa sebab semua tercatat. Sistem ni macam abang audit yang tak tidur. Cardano menjadikan kewangan lebih demokratik. Bukan untuk orang kaya saja, tapi untuk semua, termasuk yang baru nak mula dari bawah. Aplikasi NFT dan semi-NFT bukan sekadar gambar monyet mahal, tapi juga peluang untuk artis hidup tanpa perlu jual ginjal. Cardano ada jawapannya. CNFT.io ialah platform NFT atas rangkaian Cardano. Tempat artis jual karya digital mereka dengan kos rendah dan proses mesra pengguna. Sebelum ni, artis kena bergantung pada galeri seni dan orang tengah yang ambil komisen macam lintah. Sekarang, hasil terus ke tangan pencipta. Bayangkan pelukis kampung boleh jual seni ke luar negara tanpa keluar dari rumah. Dunia seni jadi lebih adil dan terbuka. NFT juga benarkan peminat seni sokong artis kegemaran mereka secara langsung. Bukan hanya like di Instagram, tapi beli karya sebenar. Sistem blockchain memastikan hak cipta dan asal-usul karya sentiasa terjamin. Tak ada lagi orang curi lukisan dan kata, "Saya punya." Cardano jadi kanvas digital baru yang terbuka untuk semua artis, dari yang doodle atas tisu sampai yang melukis pakai AI. Pendidikan and university sijil palsu bukan isu baru. Ramai kononnya doktor, tapi Google pun kalah dengan ilmu mereka. Cardano nak selesaikan isu ni. Dengan blockchain, semua rekod akademik dan sijil disimpan secara kekal dan boleh disahkan bila-bila masa, tak ada ruang untuk tipu-tipu. Pelajar boleh buktikan kelayakan mereka kepada majikan di mana saja di dunia, tanpa perlu bawa fail besar penuh sijil laminate. Universiti pula boleh jimat kos pentadbiran sebab tak perlu cetak sijil yang akhirnya disimpan bawah katil. Majikan pun senang buat semakan. Tak perlu hubungi 12 jabatan dan tunggu surat balasan guna pos. Sistem ini juga boleh integrasi dengan pelbagai institusi antarabangsa, menjadikan pelajar kita lebih kompetitif dan diiktiraf global. Cardano membantu jadikan pendidikan lebih jujur dan cekap, tak kisahlah belajar online, offline atau sambil goreng pisang, asalkan sahih. Usaha sama antara bangsa Cardano bukan duduk bawah tempurung. Mereka aktif buat kerjasama global, terutama dengan negara membangun. IOHK, syarikat di belakang Cardano, macam duta blockchain. Mereka masuk ke negara-negara yang nak capai kemajuan digital. Kerjasama ini bukan janji manis kosong, tapi betul-betul jadi asas infrastruktur digital masa depan negara-negara tersebut. Bayangkan negara yang dulu tak ada sistem rekod pun. Sekarang ada sistem identiti digital, kesihatan, pendidikan, semua atas Cardano. Projek ini juga cipta peluang pekerjaan baru. Bukan je jurutera IT, tapi juga pentadbir, pendidik dan usahawan digital. Cardano bukan hanya fokus pada keuntungan semata-mata, tapi juga impak sosial dan pembangunan mampan. Bila blockchain jadi tulang belakang digital dunia membangun, masa depan lebih cerah, tak perlu tunggu abang global datang tolong. Penutup and teaser episod 8. Dah banyak kita bongkar hari ini. Dari Ethiopia sampai Kenya, dari NFT ke microloan, semua ada atas Cardano. Apa yang kita belajar? Cardano bukan setakat teori buku teks atau skim cepat kaya yang suka janji bulan bintang.
Teknologi blockchain ni bila digunakan dengan betul boleh ubah hidup ramai orang. Bukan hanya untuk pelabur, tapi juga rakyat biasa. Jangan lupa, semua ni baru permulaan. Dalam episod seterusnya, kita akan masuk ke topik panas, Lightning Network and transaksi segera. Kalau episod ni macam makan nasi lemak, yang akan datang tu macam letak sambal lebih, pedas, tapi best. Jadi pastikan anda like, share dan subscribe supaya tak terlepas episod power yang bakal datang. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Teruskan belajar, gelak dan celik kripto dengan gaya santai macam Borak Mama.